Di Asia Tenggara kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nombor 1, kita sekarang terkebawah. Selepas yang pertama Indonesia, yang kedua Vietnam, yang ketiga Thailand, yang keempat Singapura, yang kelima Filipina dan yang keenam Myanmar. Dan kita tempat yang ketujuh. Usai para pejabat Malaysia membahas kekuatan militer Indonesia, kelihatannya Malaysia mulai panik melihat kekuatan militer Indonesia yang semakin dominan di kawasan dengan alutsista canggih dan modern, serta pasukan tempur yang terus diperkuat dan diperbanyak. Indonesia menjadi kekuatan yang tak bisa diremehkan di ASEAN. Sementara itu Malaysia sedang menghadapi krisis tentara akibat kurangnya minat warganya untuk bergabung dengan militer. Lalu muncul rencana untuk merekrut warga asing, keturunan Cina dan India secara besar-besaran demi menutupi kekurangan personel. Apakah Malaysia mampu mempertahankan kekuatannya? Atau justru semakin tertinggal dari Indonesia, yang kini semakin garang di kawasan ASEAN? Langsung saja simak informasi selengkapnya berikut ini. Meletakkan semula sekarang ini, kedudukan laut, udara dan sebagainya, di Asia Tenggara kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nombor 1, kita sekarang terkebawah. Di tahun 70-an kita berada teratas. Malu kita kalau pergi peringkat antarabangsa sekarang. Tapi saya akan berusaha menjadikan Malaysia great again. Saya sekali Tuan Yang Dipertua, penekanan terhadap sektor pertahanan negara. Sebagai anak bekas tentera, saya ingin mengupas sedikit tentang bajet Kementerian Pertahanan. Bagi Belanjawan Madani 2025, Kementerian Pertahanan menerima peruntukan sebanyak 21.13 bilion. Ianya meningkat daripada 19.73 bilion pada tahun 2024. Namun, daripada bajet tersebut, hanya 13.64 bilion adalah belanja mengurus dan hanya 7.49 bilion belanja pembangunan termasuk pembelian aset tentera. Jadi, jumlah bajet 21 bilion ini sebenarnya hanyalah sekitar 5% saja daripada keseluruhan bajet negara. Ianya sangat rendah kalau kita tengok dengan bajet negara serantau kita di ASEAN. Menurut maklumat seperti Defence Security Asia, Global Firepower 2024, Wikipedia Penada dan lain-lain, jiran kita Singapura saja membelanjakan lebih 65 bilion RM, bukan Sing dolar, RM 65 bilion setahun untuk perbelanjaan pertahanan. Jadi walaupun secara global Malaysia masih dalam lingkungan 50 kuasa tentera terkuat di dunia, tetapi kedudukan kita sebenarnya nombor 42 dunia, tapi kedudukan kita di ASEAN adalah tempat ketujuh. Tempat ketujuh selepas yang pertama Indonesia, yang kedua Vietnam, yang ketiga Thailand, yang keempat Singapura, yang kelima Filipina dan yang keenam Myanmar. Dan kita tempat yang ketujuh dari segi kekuatan ketenteraan. Benda ni bagi saya adalah satu yang tidak patut berlaku, kerana sepatutnya perbelanjaan bajet kita ni walaupun dari dulu memang 5%, tapi kita harus tengok juga perbelanjaan serantau macam mana negara-negara jiran kita. Kita harus seiring sebenarnya dengan perbelanjaan negara serantau. Jadi berpendapat kerajaan seharusnya mengeluarkanlah belanja pembangunan yang lebih untuk ATM supaya pertahanan negara ni adalah ya, seperti isu pencerobohan Laut Cina Selatan, tragedi dulu Lahad Datu dan sebagainya. Sepatutnya dia menjadi satu pengajaran untuk kita. Berkisar kepada 1% dalam 1% je. Mengapa ini penting? Pertama adalah kalau kita lihat di negara serantau, saya nak bagi contoh bahawa negara Singapura, negara Indonesia dan juga negara Thailand, di mana kekuatan ekonomi mereka sama ada setara ataupun lebih kurang macam kita, kan? Tetapi kita boleh lihat bahawa keutamaan yang diberi kepada peruntukan pertahanan mereka adalah tinggi. Dari segi value ni, saya lihat bahawa Singapura, kalau kita tengok daripada data-data yang ada di open source, ya,
data-data yang di open source ni Singapura, Thailand dan juga Indonesia lebih kurang dalam 3 kali dia punya nilai pembelanjaan mereka untuk pertahanan. Bagi yang bukan Bumi Putera ni, dia kurang menarik sikitlah Jam Berhad Persegudang. Kita tak ada kota apa-apa pun. Kita memang ramai pun kita minta supaya lebih ramai masuk menganggotai Angkatan Tentera kita. Masalahnya ramai yang tak minat. Untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ni, Tok Petua, kota tak ada dan penyertaan kaum bukan Bumi Putera. Bila saya sebut Bumi Putera itu termasuk Melayu, Sabah, Sarawak, kaum-kaum apalah ya. Bukan Bumi Putera tak sampai pun 3% dalam Angkatan Tentera. Ini memang kita lihat sebagai satu masalah yang perlu ditangani. Tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, kerja yang susah, kerja yang kurang lumayan gaji dia, tetapi kerjanya tak kira masa, bertugas yang tak kira masa, kan? Tidak ada cuti, kadang-kadang raya tak bersama dengan anak isteri. Chinese New Year tu kalau tak dapat bersama keluarga tu kadang-kadang makan besar tu kadang-kadang masalah. Jadi ini yang merupakan kekangan yang dihadapi oleh Angkatan Tentera Malaysia ataupun Kementerian Pertahanan untuk menggamit lebih ramai lagi penyertaan anak-anak Malaysia yang bukan daripada kaum Bumi Putera. Usaha yang khusus dan berfokus dari Kementerian Pertahanan untuk menarik lebih ramai anak-anak muda dari kaum bukan Melayu, iaitu China dan India khususnya, untuk menyertai ATM supaya mencerminkan bahawa ATM ini, Angkatan Tentera Malaysia ini, adalah angkatan tentera semua kaum bagi Malaysia. Terimalah hakikat bahawa dari segi aset kekuatan ketenteraan, kita masih lemah, jauh di belakang banyak negara di dunia ini. Kalau dulu di Asia Tenggara, kekuatan kita selepas Singapura dan Indonesia. Namun kini, kita turut berada di belakang Vietnam, Thailand, Filipina dan Burma. Semua negara di Asia Tenggara sekarang ni sedang berlumba memperkuatkan aset ketenteraan mereka kerana mereka sedar bahawa Asia Tenggara tidak lagi selamat dan aman seperti dulu, terutamanya melihatkan keadaan terkini di Laut Cina Selatan yang kelihatannya semakin tegang. Anda kena ingat, kalau ada sebuah saja negara di Asia Tenggara yang berperang dengan negara asing, terutamanya dengan negara kuasa besar secara rasmi, maka impaknya adalah pada semua negara Asia Tenggara. Dan pada waktu itu, hanya kita jaga kita, kerana setiap negara akan memfokuskan keselamatan negara mereka sendiri. Lupakan bantuan daripada negara asing kerana ianya bukan mudah. Memandangkan setiap negara yang nak bantu itu ada habuannya. Sekarang fikirkan pula, berapa ramai dalam kalangan kita yang nak jadi sukarelawan perang nanti? Kalau kita sanggup pun, persoalannya, adakah kita tahu bagaimana nak menggunakan senjata? Nak perang ni bukan setakat menembak. Sebab tu pada pandangan saya, PLKN wajib diadakan semula supaya tahu asas dalam pertahankan diri dan menggunakan alat senjata. Kita jangan berangan seolah-olah kita ni kuat hanya kerana tengok filem perang. Ada banyak lagi tau realiti yang saya nak ceritakan. Seperti itulah informasi dan beberapa cuplikan video yang dapat kami sajikan untuk Anda. Semoga bermanfaat dan menghibur. Terima kasih.